Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا رؤية ليلة القدر في رمضان هذا ومكننا من الدعاء فيها وتقبل منا يا ربنا الصيام والقيام واجعلنا من عبادك الصالحين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah, InsyaAllah ta'ala pada malam ini dalam daurah kesucian jiwa kita akan memperbahaskan tentang kesucian lidah, yang mana ia perbahasan yang sangat penting kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aktharu khataya ibni Adam min lisani, yakni kebanyakan dosa yang berlaku daripada keturunan Adam ia berlaku daripada lidah mereka. Kebanyakan dosa yang jatuh padanya manusia adalah dosa-dosa lidah. Maka sangat penting dijelaskan bagaimana seorang menyucikan lidahnya daripada dosa. Dan dosa ini saiznya kecil, tapi bahayanya besar jika orang tidak menggunakannya dengan cara yang betul. Kerana lidah ini boleh jadi seorang menggunakannya dalam dosa kecil, dan boleh jadi dia menggunakannya dalam dosa besar, dan boleh jadi dia menggunakannya dalam perkara yang ia kufur wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka seorang perlu berhati-hati dan menjaga lidahnya. Dan kerana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, alaika bitulis samti illa min khair fa innahu matradatun lisyaitani ank wa aunun laka ala amri dinik. Mafhum daripadanya, hendaklah kamu memanjangkan diam, melainkan daripada perkara yang baik. Jika ada perkara baik, kita cakap yang baik dan kita memperbanyakkan. Adapun apabila tidak ada kebaikan pada cakapan kita, jangan kita cakap. Alaika bitulis samti illa min khair, hendaklah kamu memanjangkan diam melainkan daripada kebaikan. Fa innahu matradatun lisyaitani ank, sesungguhnya ia, yakni memanjangkan diam, menghalau syaitan daripada kamu. Kerana apabila memperbanyakkan cakapan, maka syaitan akan cuba tarik kita. Apabila memperbanyakkan cakapan yang tidak ada kebaikan padanya, syaitan cuba tarik kita kepada dosa dan kepada haram. Maka memanjangkan diam membantu untuk menghalau syaitan. Banyak orang mereka mula percakapan mereka sembang-sembang, tak ada kebaikan pada apa yang mereka cakap. Kadang-kadang ada setengah orang mula sembang-sembang tentang bola sepak. Ini tim A, tim B. Sikit-sikit mereka mula dengan umpatan. Sikit-sikit mereka mula dengan mereka sendiri bergaduh, dan mula orang ini mencaci orang itu, orang ini mencaci orang itu. Subhanallahil azim, masuk syaitan apabila dia melihat orang memperbanyakkan cakapan dalam perkara yang tak ada manfaat daripadanya. Dia cuba masuk, ambil peluang untuk tarik dia jatuh dalam dosa. Dia tarik dia untuk buat umpatan, untuk buat dusta, untuk buat ini. Masya Allah al-azim. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa innahu matradatun lisyaitani ank, ia membantu untuk menghalau syaitan daripada kamu. Wa aunun laka ala amri dinik, ia membantu kamu untuk urusan agama kamu. Maka orang yang memanjangkan diam melainkan daripada kebaikan, itu sifat yang baik. Bahkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana tawilas samti qalilad dhahiki wa kana dhahikuhu tabassuma, seperti mana warid dalam hadis yang Rasulullah memanjangkan diam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia tidak memperbanyakkan ketawa. Dan jika dia ketawa, maka ketawanya adalah senyuman sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah dalam bentuk senyuman sallallahu alaihi wasallam. Maka lidah ini perlu seorang jaganya. Tapi untuk menjaga lidah betul-betul perlu kepada ilmu. Ramai orang jatuh dalam dosa-dosa lidah, tapi mereka tidak tahu diri mereka sedang jatuh dalam dosa lidah. Di antara dosa-dosa lidah yang sangat tersebar antara manusia, ia adalah dosa al-ghibah, umpatan. Dan umpatan ini kadang-kadang ia dosa besar, kadang-kadang ia dosa yang kecil. Apabila ia umpatan terhadap para salihin, para ahli taqwa, maka ia adalah dosa yang besar. Adapun jika bagi selain mereka, maka kata ulama, kita tidak kata secara mutlak ia besar, tapi kadang-kadang ia kecil, kadang-kadang ia besar. Adapun kalau ia umpatan terhadap ahli taqwa, ahli salah, orang yang bertakwa, maka ia adalah dosa yang besar, wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dalam surat Al-Hujurat. Maknanya, jangan seorang di kalangan kamu membuat umpatan kepada saudaranya. Jangan kamu membuat umpatan. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yani, adakah seorang di kalangan kamu suka dia makan daging saudaranya apabila dia mati, maka orang-orang lain mereka benci terhadapnya kerana perbuatannya ini? Maka jika kamu tidak suka dalam keadaan ini, kamu tidak suka makan daging saudara kamu ketika dia mati, maka ini perumpamaan bagi umpatan. Orang ini yang mengumpat, ia perbuatannya menyamai kalau orang makan daging saudaranya dalam keadaan dia mati. Yang saudaranya itu dia dah mati, tak boleh nak halau dia, tak boleh nak berhentikan dia daripada makan dagingnya kerana dia dah mati. Juga apabila saudara kita, dia ada kita di belakang dia tak ada dengan kita. Jadi kita kalau bercakap-cakap tentang dia, buat umpatan, dia tak ada dengan kita, dia tak dengar apa yang kita cakap. Tapi kita sebenarnya bercakap perkara yang dia benci, kita sebut tentangnya di belakangnya. Dia tidak mampu berhentikan kita kerana dia tak ada dengan kita. Tapi kalau kita cakap tentang dia, perkara yang dia tak suka, kita sebut tentangnya perkara yang ada padanya, tapi dia tak suka disebut di belakangnya, maka itu adalah umpatan. Dan sangat penting difahami ini kerana Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat. Telah diriwayatkan dalam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Adakah kalian tahu apakah itu umpatan? Mereka jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yani, kamu menyebut saudara kamu di belakangnya, yani kamu menyebutnya dengan perkara yang dia benci disebut tentang dia. Maka ada yang tanya kepada Rasulullah, qala afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Yani, ya Rasulullah, apakah hukum jika ada padanya, memang ada padanya apa yang saya sebut tentangnya, yakni dia tidak membuat dusta, memang ada padanya perkara yang dia sebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Jika ada padanya perkara itu adalah umpatan. Dan jika tidak ada padanya itu namanya buhtan. Yani, jika orang cakap sesuatu yang ia dusta, saudara kita benci disebut tentangnya dan ia dusta pula, maka itu namanya buhtan. Maka dua-dua ini haram. Ghibah haram dan buhtan adalah haram. Maka contoh bagi umpatan
contoh bagi umpatan, dan umpatan ini juga hatta kalau orang telah meninggal dunia, jangan kita buat umpatan kepada dia. Datuk nenek kita ke, jangan kita buat umpatan kepada dia. Jangan dikatakan dia dah meninggal dunia. Walaupun orang Muslim dah meninggal dunia, tetap tak boleh kita buat umpatan terhadap dia. Walaupun dia juga budak yang kecil, orang Muslim dia, tapi dia budak kecil, belum balik lagi, tak boleh kita buat umpatan terhadap dia walaupun dia masih lagi kecil juga. Maka umpatan itu contohnya apa? Kalau kita kata tentang seorang di belakangnya, kita kata si fulan ini dia pendek. Ini sebut dia pendek, dia memang pendek, tapi dia tak suka kita kata tentangnya di belakangnya dia pendek, tidak suka. Maka haram kalau orang dia di belakangnya dia kata tentangnya seperti itu. Atau seorang yang dia gemuk, orang gemuk di belakangnya dikatakan si fulan ini dia gemuk, dia makan banyak. Memang dia gemuk dan dia makan banyak, betul, itu ada padanya, tapi dia tak suka disebut tentangnya di belakangnya, maka itu adalah umpatan. Atau juga kalau dikatakan tentang seorang, dikatakan ini dia akhlaknya buruk, atau dikatakan si fulan ini dia kurang adab, atau dikatakan si fulan ini tidak nampak hak sesiapa atas dia, atau dikatakan si fulan ini dia banyak tidur. Memang dia banyak tidur, tapi dia tak suka kamu sebut ini di belakangnya. Maka kalau orang kata, jadi saya buat apa kalau dia macam itu? Pergi nasihat kepada dia. Kalau ada padanya sesuatu, pergi nasihat kepada dia. Nasihatkan dia. Kalau dia memperbanyakkan tidur, pergi cakap dengan dia, wahai saudara, saya suka kebaikan bagi kamu. Memperbanyakkan tidur ini tanpa ada keperluan, itu masa kamu berlalu di dunia ini macam itu, kamu kena buat benda yang bermanfaat. Nasihat kepada dia, jangan pergi buat umpatan terhadap dia. Juga kalau dikatakan si fulan ini bajunya kotor, atau anak si fulan ini dia kurang adab, atau dikatakan si fulan ini isterinya kontrol dia, ini umpatan juga. Ada ramai orang cakap macam itu. Dikata si fulan ini tak boleh cakap dengan dia lah, cakap dengan isteri dahulu. Cakap dengan isteri, kerana isteri yang kontrol dia. Itu umpatan haram. Walaupun memang isterinya kontrol dia, memang, tapi tak boleh kita sebut ini di belakang dia. Dan umpatan ini jika penuntut ilmu dia mula membuatnya, jika terhadap guru-gurunya dan orang yang membantunya, bahaya untuk masa depan dia. Kerana umpatan ini, apabila membuat umpatan terhadap guru, maka biasanya akan hati sikit-sikit akan lari daripada mengambil ilmu daripadanya. Kerana sudah ini jadi setiap kali dia cakap macam dia meracunkan hati dia. Dia bercakap tentang gurunya, meracunkan hati dia, sampai hati dah meresap dalamnya racun itu, maka dia rasa dirinya tak mahu belajar lagi. Kerana dia dah berani untuk buat ini. Dan ini adalah sangat bahaya, sangat bahaya. Ada setengah orang mereka tu cari keaiban-keaiban orang, sahabat dia, kawan-kawan dia, guru-guru dia, dan dia suka nak duduk cakap-cakap, sembang-sembang. Ada setengah juga wanita, mereka buat majlis, macam majlis khas untuk buat umpatan je. Ada. Maka kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Maka hendaklah kita elakkan, menjauhi dosa ini kerana ia adalah bahaya. Telah diriwayatkan bahawasanya Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, seorang waliullah, seorang yang salih dan guru ilmu hadis, dia ada anak murid. Anak muridnya itu dia dalam keadaan nazak, maka dia pergi
Macam kebiasaan kita, orang yang kita kenal dia dalam keadaan itu, kita pergi menziarahi dia, dan kita ucap 2 kalimah syahadah depan dia, supaya kalau dia mampu, dia akan ingat untuk ucap 2 kalimah syahadah sebelum keluar rohnya. Maka Al-Fudail dia berdiri depan dia mula kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ulang. Anak muridnya tidak dapat semuanya. Diulang sampai anak muridnya itu dia bercakap, tapi dia kata wal'iyadzubillah, dia kata, aku melepaskan diri daripada 2 perkataan ini. A'udzubillah, dia jatuh dalam kekufuran. Kemudian keluar rohnya. Al-Fudail terkejut, Allahu Akbar. Anak muridnya dia mati dalam kufur. Dia kufur sedikit sebelum keluar rohnya, dia jatuh dalam kufur. Subhanallahil azim. Maka Al-Fudail ini menangis, dan pada malam itu dia melihatnya dalam mimpinya. Al-Fudail ibn Iyad, dia melihatnya dalam keadaan dia ditarik oleh para malaikat ke api neraka. Maka Al-Fudail kata, wahai fulan, bagaimana kamu buat seperti ini? Dia membantah kepada dia kerana dia telah buat seperti itu. Maka dia kata, wahai guruku, sesungguhnya masa kehidupan saya buat umpatan dan adu domba terhadap kawan-kawan saya dan sahabat saya dan guru-guru saya. Maka dosa itu melemahkan dia ketika dia hampir keluar rohnya. Ada dosa-dosa apabila orang dia selalu membuat dosa-dosa besar, dia selalu membuat masa kehidupannya, ia menjadikan sebab untuk yang melemahkan dia ketika dia hampir keluar daripada dunia ini, melemahkan dia menghadapi syaitan. Kerana warid di dalam hadis bahawasanya apabila seorang hampir keluar rohnya, datang kepadanya syaitan. Dan orang yang hampir mati, dia rasa dahaga yang kuat. Maka syaitan datang, dia membawa dengannya air. Syaitan kata, kufurlah, saya akan bagi kepada kamu air. Ada setengah kerana dosa-dosa besar yang mereka telah melakukan, maka mereka tidak dapat memerangi syaitan, dan mereka ikutnya dan jatuh dalam kufur wal'iyadu billahi ta'ala. Kerana ini kita sentiasa buat doa yang Rasulullah SAW telah mengajar. Rasulullah SAW telah mengajar, wa a'udhu bika min an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Ini doa kita mohon daripada Allah untuk mempertahankan kita daripada syaitan menyesatkan kita ketika kita nak mati, ketika kita hampir mati. Subhanallahil azim. Ada setengah orang macam itu berlaku kepada mereka. Pun ada setengah orang yang zahirnya hidup di dalam dunia ini, zahir mereka buat kerja baik, tapi mereka ada dosa-dosa yang bahaya yang mereka selalu membuat. Subhanallahil azim. Juga di antara dosa-dosa lidah yang bahaya adalah dosa an-namimah. Tapi sebelum kita mula dengan an-namimah, ada peringatan yang penting, yang jika kita orang tidak membuat umpatan, tapi datang kepada kita orang nak buat umpatan, mahu jadikan kita audience dia untuk umpatan dia, mahukan kita dengar umpatan dia, jangan kita terima. Jika dia mula dengan umpatan, kita bagi tahu dia, kita tidak mahu dengar, ini umpatan haram, jangan kamu sebut, saya tak mahu dengar. Maka hendaklah kita tidak terima. Kerana kalau kita duduk juga, dia cakap, dia kata si fulan dia sekian-sekian, kita kata, oh ya ke, oh aku tak tahu sebelum pun. Kita share dengan dia,
Jadi kita yang mendengar kepada ghibat ini dan kita tidak mengingkari kemungkaran, kita jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa wal'iyadu billahi ta'ala. Maka hendaklah orang yang dia nampak walaupun dengan kerabat kita, walaupun adik-beradik kita, atau kawan kita, walaupun hatta ibu ayah kita, mereka nak buat umpatan, kita ingatkan mereka dengan cara yang sesuai. Kita kata kita tukar tajuk kerana kita tak mahu jatuh dalam umpatan, dengan cara yang sesuai dengan setiap orang yang dia terima dengannya untuk dia tinggalkan dosa itu. Dan di antara dosa-dosa lidah adalah an-namimah. An-namimah itu apa? Wahya naqlul qawli lil ifsad, adu domba, yang ia menukilkan kata-kata di antara orang Islam, antara orang-orang Islam untuk tujuan merosakkan hubungan. Contoh, dia pergi kepada Zaid. Contoh, kalau orang namanya Zaid, dia kata kepadanya, tahu kau semalam aku duduk dengan Amr, kita sembang-sembang, kawan kita Amr, kita tengah sembang-sembang, kita memang sebut tentang anta juga. Dia duk cakap tentang anta, bukan ana. Dia yang sebut, aku tak cakap apa pun. Tapi saya nak khabarkan kerana kamu ini kawan rapat aku, saya nak khabarkan kepada kamu apa yang dia kata. Saya telah dengar dia dengan telinga ini, dia kata kamu ini orang yang berakhlak buruk. Sangka dirinya orang ini yang menyampaikan, kata-kata ada setengah orang jahil, sangka dirinya sekarang dia membuat kebaikan kerana ini kawannya yang rapat. A'udzubillah, dia jatuh dalam dosa namimah, sangka dirinya dia macam tidak buat apa. Walaupun kamu memang semalam ada dengan dia, walaupun dia memang telah kata tentang kawan kamu yang Muslim, dia kata bahawasanya akhlaknya buruk, jangan kamu bawa dan nak bagi tahu dia. Terus kamu diamkan orang yang dah cakap itu, bagi tahu jangan sebut ini tentang dia, dan jangan kamu nak nukilkan kepada dia. Jangan dakwakan diri kamu bahawasanya kamu ini sayang kepada adik-beradik kamu atau sayang kepada kawan, kemudian kamu buat umpatan, kamu buat adu domba di antara mereka. Jangan. Jadi apabila datang kepada A, nukilkan kepadanya apa yang B kata, kemudian datang kepada B, nukilkan kepadanya apa yang A katakan. Nukilkan kata-kata mereka untuk merosakkan hubungan. Kadang-kadang adu domba ini cepat merosakkan hubungan di antara orang-orang Islam, lebih cepat daripada sihir. Kadang-kadang lebih cepat daripada sihir. Karena apabila biasanya ramai orang apabila sampai kepadanya bahawasanya fulan kata tentangnya di belakangnya sekian-sekian, biasanya hatinya rasa sedih dan terus ramai orang marah, tak mahu lagi bercakap dengan dia. Kenapa kamu nak buat ini? Kenapa kamu nak buat kerja ini? Cuba untuk kamu buat hubungan baik di antara orang-orang Islam. Kenapa campurkan diri dalam perkara ini? Adakah kamu suka bawa kotoran najis daripada satu tempat pindahkannya ke tempat yang lain? Kalau tak kamu tak suka untuk kerja sebagai orang yang pindahkan najis dari satu tempat ke tempat lain, jangan kamu jadi orang yang transfer, nukilkan kata-kata yang tidak baik antara orang-orang Islam. Jangan. Maka ini adalah bahaya. Allah Ta'ala berfirman, hammazim masya'im binamim. Allah Ta'ala telah mengizinkan orang yang dia berjalan dengan namimah, adu domba. Dia pergi buat adu domba di antara orang. Dan namimah ini dosa yang besar wal'iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Diriwayat oleh Al-Bukhari, maknanya tidak akan masuk syurga dengan batch yang pertama, dengan yang pertama masuk dalam syurga orang yang dia qattat, yakni dia namam, yakni yang membuat namimah, adu domba, yang membuat dosa ini, dia tidak akan masuk dengan yang pertama mereka masuk ke dalam syurga. Bukan maknanya dia jadi kafir, bukan maknanya ini, tapi maknanya dia tidak akan masuk dengan yang pertama masuk ke dalam syurga.
bahkan dia masuknya setelah dia dapat balasan atas apa yang dia telah melakukan. Dan di sini hendaklah berhati-hati. Ada dalam surat Al-Baqarah firman Allah Ta'ala, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Ayat ini nombor 191. Ada setengah orang salah menafsirkannya. Hati-hati, perkataan al-fitnah di sini bukan maknanya umpatan atau adu domba. Al-fitnah di sini maknanya kufur, syirik. Makna ayat ini, kufur lagi besar daripada membunuh. Itu maknanya, kufur lagi besar daripada membunuh. Bukan makna ayat ini bahawasanya umpatan terhadap orang Muslim itu dosa lagi besar daripada membunuh orang Muslim. Tidak. Ini kerana diketahui di antara orang Islam secara daruri bahawasanya dosa paling besar setelah kekufuran adalah apa? Membunuh orang Islam tanpa hak. Maka tak boleh orang katakan bahawasanya umpatan terhadap orang Islam atau adu domba terhadap orang Islam itu adalah lagi besar dan lagi jahat daripada membunuh orang Islam. Ini tidak betul dan ini mendustakan agama. Yang cakap macam itu, dia mendustakan agama, wal'iyadzubillahi ta'ala. Mana-mana orang Islam kita di jalan, kita tanya dia, mana lagi besar, membunuh orang yang Muslim atau buat umpatan terhadap dia? Terus dia kata membunuhnya lagi besar. Maka ini perkara diketahui. Ada setengah orang mereka salah menafsirkan ayat ini, sedangkan ini tafsiran yang kita dah sebut yang betul disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dua dosa ini adalah dua dosa yang bahaya. Dua dosa ini dua dosa yang bahaya, umpatan dan adu domba. Jangan kita cari keaiban orang, aurat orang, keaiban orang, dan kita mahu pergi cakap di belakang mereka dan nukilkan kata-kata yang merosakkan di antara orang Islam. Jangan kita bersikap itu. Ini adalah orang yang akhlaknya seperti ini, maka ini tidak baik. Tidak baik akhlak seperti ini. Telah diriwayatkan bahawasanya ada seorang alim pernah berjumpa dengan seorang depan Kaabah. Mereka berdua ada depan Kaabah. Maka seorang alim melihat orang itu yang lain, dia berpegang dengan kain Kaabah dan dia membuat doa. Dia kata, Allahumma ahsin khitami, Allahumma ahsin khitami, ya Allah kurniakan kepada aku pengakhiran yang baik. Dan dia ulang dan ulang dan ulang doa ini. Maka orang alim dia tengok, dia datang kepadanya. Dia kata, saudara, kamu tak tahu ke doa melainkan doa ini? Kalau tak tahu saya boleh ajarkan. Dia kata, saya tahu doa yang lain, tapi ada cerita belakang kenapa saya ulang doa ini sahaja. Dia kata, apa cerita kamu? Dia kata, saya ada dua abang. Maka yang pertama, dia kerja sebagai tukang azan. Dia membuat azan. Dia membuat azan hampir 40 tahun. Membuat azan. Tapi apabila dia hampir mati, maka dia minta daripada kita, dia kata, bawa kepada aku mushaf Al-Quran. Kita sangka dia mahu membaca, kita ambil bagi kepada dia. Maka dia kata, aku melepaskan diri daripada kitab ini. A'udzubillah, jatuh dalam kufur. Dia kata dia melepaskan dirinya daripada Al-Quran, wal'iyadzubillahi ta'ala. Kemudian dia mati. Dia kata, saya ada lagi seorang juga abang. Maka dia juga kerja sebagai tukang azan. Maka dia hampir juga 30 tahun membuat azan. Apabila hampir mati, berlaku dengannya perkara sama dengan apa yang berlaku dengan yang pertama. Sama berlaku dengan dia. Dia kata, sekarang saya juga tukang azan, dan saya bimbang berlaku kepada saya apa yang telah berlaku kepada dua adik-beradik saya ini. Maka kata alim itu, ini mereka dahulunya masa kehidupan mereka, adakah sesuatu dosa mereka selalu membuat masa kehidupan mereka?
Satu dosa, dia kata, ya, mereka suka cari keaiban orang Islam dan duk cakap-cakap tentang mereka. Mereka cari-cari keaiban orang dan duduk cakap tentang mereka. Subhanallahil azim. Maka ada dosa-dosa yang melemahkan orang daripada memerangi syaitan. Apabila dia datang masa orang hampir keluar ruhnya, maka jangan orang ambil dosa-dosa ini ringan. Dia kata, aku masih lagi kuat. Dia buat dosa dan dia rasa dirinya masih lagi kuat, sihat. Jangan lupa kita akan mati. Jangan tengok jangan orang tertipu dengan keadaan yang sekarang, sangka dirinya dia ini akan kekal dalam keadaan yang sama, kuat dan seronok dan itu. Tak, keadaan di dunia tidak kekal sama. Hari ini kuat dan seronok dan sihat, tapi tidak akan kekal seperti itu. Mesti akan hilang kekuatan kamu ini dan kesihatan kamu ini dan akan keluar daripada dunia. Maka semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita husnal khitam, pengakhiran yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ahsin khitamana ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ahsin khitamana, Allahumma ahsin khitamana, Allahumma ahsin khitamana, Allahumma ahsin khitamana wa tawaffana ala kamilil iman waj'alna ya rabbana min ibadika as-salihin وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم يا أكرم الأكرمين اغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم.